Branches of Hope is a community initiative by MCAS Darul Arkam where we supported children of converts and children from the underprivileged families, where we fulfill the wishes of the children. Muhammadiyah is one of our partner for Branches of Hope. To see their face light up, it's like a dream comes true. Whatever that they wish for actually is right in front of them. Last year, one of our boys requested for a guitar, and the guitar is still with him up till now. This year, really look forward that our children's wishes will come true again. This year, inshallah. If you are interested to fulfill the wishes of the children, you can come down to Darul Arkam and pick any leaves here, write down your particular, scan the QR code to make the payment. Once done, you can drop the leaves in the box. So if you'd like to know more about Branches of Hope, you can visit our webpage mcas.sg/boh, where you can also make a donation there. Thank you. Assalamualaikum. Hey, welcome back to another episode of Outside In with your host Yanto, Farhan, Nurul. Go to SARS for honest conversations about relationships and marriage. So if you are ready, let's go. Alhamdulillah, Alright. korang haus tak? Nak teh? Silakan. It's a tapestry of faith. Tapestry of faith, Dia betul. bukan sahaja satu, dia datang dalam satu kotak Box macam lah. gini. Set lah, set Satu set macam gini. Masya Allah, cantiknya. How do I get this thing? Ini hanya first come first serve daripada orang yang membayar zakat harta melalui MCAS Darul Arkam. Yes. Masya Allah. But you can also do your zakat lah, your zakat biasa dengan MCAS Darul Arkam. Baik-baik. Kaca is ceramic. Nak test Yes. Bagus. So mengikuti tema tahun inilah, which is Tapestry of Faith. Betul. Yes. Okay. Baiklah, dengan itu, hari ni punya topik is I feel like kita dah lama tak buat macam light-hearted punya episod tau. Kita punya past few episodes very heavy kan. Last episode Nurul nangis. Aku nangis. Mak dia nangis. dalam hati. Farhan ketawakan. So hari ni I feel like I want to do something a bit different dengan korang. Yeah, So it's time for us to chit-chat. Yes, for today's so kita punya pillow fight this time around will be more of something that you can actually do with your friends lah time bulan Ramadan ni. Yeah, I feel like this one are the questions that you would ask your friends lah. Macam kita kan sahabat kan, insyaAllah dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Jadi kita nak tahulah macam mana korang spend your puasa, korang puasa umur berapa, that kind of thing, you know. So Get to know each other, and also mana tahu it can be an iktibar juga untuk kita reflect back on ourselves, for those yang mendengar also. And kalau kita ada anak-anak ke, untuk kita macam share this kind of stories dengan our children lah. Yeah. Share this kind of stories, jangan ikut, bukan ikut. Bukan sekadar jangan ikut. perkongsian dan iktibar. Ya, time-time korang buka sama-sama kan, korang kena cakap benda-benda yang baik kan. Bulan Ramadan walaupun dah buka, tak boleh backbite tau. Tak boleh gosip-gosip. So berbual yang baik-baik je. Okay. Mungkin kita start dengan soalan yang very general lah kan. Puasa this year 2026, macam manakah puasa Farhan dan juga Nurul Silakan Nurul. pada tahun ini? Masya Allah, tabarakallah. Okay, so kalau aku personally, actually this is Alamak, Salah Macam okay, personally this year Ramadan is actually the first time in a long time aku start puasa. Oh yeah. Because you were pregnant. Interesting. Okay. Yeah, I think I haven't been fasting regularly since I gave birth to my number 2. Wow. No, actually when I was pregnant with my number 2. Pregnant number 2. Okay. Yeah, because the pregnancy with her, aku muntah-muntah. Yeah. The morning sickness was terrible. Teruk gila. Yeah, then after that aku dah give birth, aku breastfeed fully for like 2 years plus. Alhamdulillah. Right. Then after that, not long later, The third one actually came along. yeah. Then after I think got 1 year lah, I started to fast Alhamdulillah. properly Yeah. for a short time. Then after that, lapar pasal breastfeed kan. Oh yeah. Then after that, the third one, then the fourth one. So this year is my first year.
Alhamdulillah. So far it has been very easy for me, masya-Allah. Masya-Allah. Yeah. Orang Macam aku- orang pula. Allah pemudahkan, sorry. Yes. Thank you Allah. Orang menyusahkan tak ada. Orang menyusahkan, Allah menyenangkan. Betul. Allah memberikan bantuan kita. Yes. Semangat Tapi aku rasa macam every year kau punya family membesar, Alhamdulillah. This year one more kan dengan your The last youngest. one. Last year. Oh, last year. Last This year dah 1 year. This year 2. It's been that long? Yeah. Masya Allah kita That kawan last lama. one dah pernah raya. Dah pernah raya. Ya, dah pakai baju raya last one. Correct. We were at your house. Yes, Yeah, correct. yeah. Yes. It's been that long, guys. Yes. Masya Allah. Yeah, so fast, right? Yeah. What is The fella is happening? walking around talking in Pelat already. In Pelat already. Yeah. Okay. Masya Insya Allah. Kau cakap this year we ada number aku dah lagi satu. Macam Berdegap-degup I don't know man, I don't know. Makin meriah lah raya. meriah lain macam. Yeah, so I actually have this bukan concern or rather a question but regarding parents lah, because growing up as a only son in the family kan, kadang-kadang kita will tend to look at people, our father figures to be A a good example good lah, example to as ikut a man lah Nak kan. emulate lah. But of course, I wouldn't say I don't have a good father figure. No, Okay. salah. I would say that I probably have no access to examples to lead in apa nama dia, puasa as a man and things like that, to learn the right and wrongs of puasa, because agama kita cetek lah senang kata. For yourself pula as a father kan, you have 2 sons now. So how do you how do you menunjukkan yang sebagai seorang bapa ni, these are the things that you need to do during puasa, and then how then you Yeah, show dia macam to- I mean kau kena find the balance lah. Sorry aku kena find the balance between the technical side of puasa. Technical side of technical. puasa. But then also you need to educate them on the message yang kita nak dia faham at Yeah. this age. Diorang nak tanya tak, ayah, kenapa nak kena puasa? I mean ada like ada why must sahur, why must eat now, why cannot eat like before tidur, Okay. right? So of course kita break it down in a way yang orang boleh faham lah, senang kan. Jangan too much nanti ni sahih mana hadis. It's really light hearted. Yeah. Light For a hearted. kid to understand. Just to capture dia orang punya attention and then to garner dia orang punya minat, Interest lah. All we want is for them to be interested to puasa. Kan? That is how I tackle my kids lah when it comes to like educating them on religion. Kalau macam ni tak boleh, ni batal, ni it's about batal and not Menakutkan. batal, dan terima tak terima. So it's always macam kalau macam itu is too boring ah. Yeah, It's too black and white. It's too rigid. It's too Correct. fixed. Yeah. Then I let them experiment, macam I let them experience. Half day, macam kalau kau makan benda ni at this hour, at what time you will feel very weak. For example, then you have PE on that day, you have like CCA, and then in the day you need to tone yourself down, don't exert. I know you have the energy, but control, because later 3, 4, 5 PM are the crucial time. That's So where all you start this- to crash lah. Correct. All this I try to deliver it verbally, and as and when they show me something new each day, I take it day by day lah. I see. But I don't. Usually dia punya lemah time tu dia dah start cranky lah. But I mean to each his own. Parenting is your own way. Yeah, of course. For me, I don't really like full marks full puasa I don't. Yeah, because I told him Yeah. for us, kita tak macam introduce puasa very early tau. Ada orang K1 kita dah full day tau. Correct, Kan? yeah. My kids no. My kids, in fact, my 9-year-old yang sekarang ni pun masih ponting-ponting juga puasa. Correct. Yeah, because number one, kita more of solat dulu. Okay. Solat dah kukuh kan. Then kita introduce fasting. Because I mean a part of fasting, in the fasting month yang penting is solat also mah. Yeah, You yeah. fast but you don't solat also a bit Weird lah. lopsided kan. If you just puasa tanpa membuatkan ibadah,
kau cuma dapatkan dahaga dan lapar. Yes. Something like that. Something, Around that lines yeah. correct. So this year then last year actually aku beli yang chart tu. Kau tahu yang Star chart, star chart 30 stars. So kalau whichever day kau puasa kau letak star, then at the end of the month kau tengok berapa star ada kan. Ya, tapi dah ke laut lah benda tu. Dah Sebab anak starry aku night punya lah. puasa pun ke laut kadang. Dia macam they are so used to eating and drinking on demand. Diorang suka minum air tau. So macam one thing diorang tak boleh tahan is thirst. So whenever diorang balik and they say I'm not fasting, I ask why. Thirsty. I thirsty. My throat so dry, mommy. My You know when it's so throat. dry, it gets macam poky-poky. Yeah. Dia macam it's so scratchy. I cannot. Alamak, jom. Speaking of which, macam aku punya first day puasa this year itself, aku terlajak. Terminum bukan? Bukan tak, aku terlajak. Tak bangun sahur. Macam kalau terminum okey, apa? Terminum. Kalau terminum terlajak lepas tu macam kalau terlajak tak sahur, that means boleh bangun sahur dulu. Tersahur luar waktu. Aku share story ni lah. Okay, silakan. First day of Ramadan Silakan Yantoi. Aku yang tai. So aku dah kita semangat. Okay, set alarm gebak-gebuk 4.30 aku nak bangun, aku nak masak kan. 4.30 4.30 aku bangun, aku masak. Masak untuk sahur. Gini. First day apa, semangat lah. Okay, set alarm gebak. Okay, tidur pukul apa? Tidur pukul 2. Champion. 2 pagi. Lambat pasal kita kerja kan. Okay, tak apa. 2 hours kau pun boleh bangun. Enough lah, enough. Okay. Kali aku tersadar 6.55. Game. Oh, man. 6.55 tak apa. 6.55 aku terus tegak, aku rasa kering. That's the first thing kau rasa. First thing rasa tegak. Macam astagfirullah, aku tak bangun. Aku tegak dah kering. Padahal dah semangat tau. Okay, kita dah plan sahur, nak sahur Greek Apa? yoga lah, granola Greek bar yoga. lah, Macadamia banana lah. Teringat aku overnight oats buat kat Aduh. rumah mak aku sebelum kita pindah dulu. Ada okay. Buat tau 5-4 jar lah kan. Beli jar yang dulu. Tak beli jar, buat overnight oatnya 4 jar kat dalam fridge tu daripada start Ramadan habis Ramadan kat dalam fridge. Jar tu duduk dalam. Dia bukan sedar overnight, je dia jar. overmonth. So itulah dia kita punya first Ramadan. Tapi okay, just to complete the story Okay, habiskan. Aku terfikir time aku kecil-kecil dulu kan, sebelum balik mak aku cakap, alamak, tak bangun sahur lupa nak niat, tak payah puasa. Oh. Kira macam nak ambil balik lah tu. Kau tak niat night before Kau Tak. niat on the sahur Yes, okay, aku punya, this is my family punya Habit dah, habit. Pasal kan Kan. masih muda lagi. Yelah, betul-betul. Kan, so tu aku punya plan, bukan plan pula, aku punya thoughts lah. Aku cakap, mak aku kata kalau tak bangun sahur tak payah Terus puasa. kau macam jadi 8 year old balik lah Aku tu macam transported back. I'm going to primary school today. Terus tepi katil aku selalu tak botol air. Dan pagi tu ada lah. Pagi tu every night aku Adalah. akan letak just in case malam aku terbangun nak minum air. Ya, betul. Aku dah tengok botol tu kan. Kau main mata dengan Dah botol designing tu. lah. Designing. Aku dah sayang, aku dah macam Assalamualaikum. First day. Isteri kat sebelah tengah tidur ni. Dia pun tak bangun. Kau tengah bagi dengan Allah kira. Ya Allah, aku tak niat ya Allah. Dia bagi dengan lebih iman. Tapi sebelah aku, dalam kepala otak aku tahu kau cakap macam gitu, kau kurang ajar tau. kau nak tipu siapa? Kau dah tahu, kau dah berpengalaman, kau dah ada ilmu. Takkan kau nak mak aku kata, mak kau kata apa? So, aku pun ya Allah. Kau pun buka pintu. Buka tak, pintu. Buka pintu. Aku tutup. Tak. Aku terus tengok, aku tu macam tengok bini aku tengok balik botol tu. Tidur balik. Ya Allah, aku nak puasa hari ni, kasih aku semangat. Mudahkanlah. Mudahkan aku. Terus sampai buka lah. Sampai buka. Alhamdulillah. Buka satu botol gua habiskan. Water break. Wow. Tadi sabar. aku cakap engkau 6.55 kan. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah. tapi selalu the first few days of Ramadan is like getting used to. berat lah. Tapi kalau time primary school kan, kau puasa, Yeah. lepas tu kau haus kau buat apa? Biasa go toilet Time puasa. Aku Aku Google lah. kau tak Aku takut takut Allah. Betul-betul bagus. Pendidikan kau bagus. Dia macam takut Allah, takut mak. Primary school, secondary school. Betul lah, bagus lah. I must learn from your mother. primary school aku what I do is aku nak puasa. That time I remember primary 5
I will put, kau tahu botol-botol air beli daripada kantin punya. Apa? Mineral water ke? Bukan mineral water ke peach tea ke all those kind of things. Cups ke apa? Botol-botol. Okay. So first thing, the night before aku will simpan air botol putih frozen dalam freezer. Terus aku bawa pergi sekolah. Puasa ni, bulan puasa. Puasa. Okay, puasa. Sabar. Yang fitnah. CCA kot khusus on. So CCA sampai malam. So bila pagi aku pergi sekolah, by the time afternoon air dia dah cair kan. Slushy lah. Dah cair. Habis sekolah, kalau aku time aku ada CCA. Habis CCA, aku buka daripada beg aku. Air dia dah ada ais sikit lah. Tapi dia dah cair. Sejuk kan. Aku tak minum. Okay. Aku tuang atas kepala aku. Alamak, bijak lah. Interesting. Time Pandai. tuang tu bibir kau extend lah. Tak. Macam gini macam. Kalau itu puas aku. Itu lah puas hati kan. Aku gini je, tuang, ambil tuala, aku basahkan, kasi sejuk, bla-bla. Dan aku balik. Then aku beli daripada kantin, air tu aku simpan dalam freezer. 2 botol. Reward Satu untuk minum time buka. Satu untuk minum malam nanti bila dah sejuk lagi sikit. Asal kena kantin tu punya botol? Rumah kau tak ada air putih? Itu Air manis lah. Air manis. Okay. Beli Tak payah daripada pergi kedai mineral runcit. water. Kan sekolah murah. sekolah murah. Bapak dia kasi dia banyak duit. Tak kisah. Mana Dia nak kau? save. Nak save untuk beli Lebih lah. Pokemon. Korang dua baik. You I pergi toilet ni orang lah. pergi toilet buat apa? Ambil uduk. Jangan kau toilet. Dia ambil uduk yang pertama, yang firstnya. Gagal Faham. Tu pun bukan wajib. First step you mean je. the first step? First step je. Gagal tu 3 kali kan. gagal Tapi lah. bulan puasa 9 kali. Tak lah. Tak, you gagal tak keluar balik. Keluar. No, the thing is keluar balik. Kalau dah gagal tak keluar balik, cakap minum je. Oh, dia macam bangsa bahasa ketekak. Kalau macam kita Korongkong kau tu. kita kalau nak solat ambil uduk pun mesti kumur-kumur kan. Kumur-kumur, Ya, sama. Kau kumur-kumur tak? Cuma bulan puasa tu aku ambil uduk 9 waktu lah. Mungkin 9 kali. Sunat, puasa sunat. Solat sunat. Tak apa-apalah. You gagal-gagal je. Then you get the balance of the wetness apa. Jadi lah. Oh gitu. Budak-budak. I dah pergi toilet, I cuci tangan. Lepas tu, wah hot lah. Dah. Apa yang Cuci muka. Cuci muka. Lepas tu, basah-basahnya. Basah scoop air. Lepas tu macam, Tapi tak ada air yang turun lah. Dia macam ada ibarat lah mandi yang lah. kat tangan je. Tapi mulut sedut ah. Boleh sedut. Pasal banyak kan. Mana ada orang cuci muka buat banyak. Aku dah gini penuh-penuh. Lepas tu aku, so hot. Nak kena cover line juga. Kena aku hilang tak? Tak ada. Okay. Tak banyak air. Tak banyak air. Sekarang puasa betul. Sampai merah mata. Tu primary school tau. Lepas tu mengakal ajak kawan. Tadi aku cuci muka. Kau nak cuci muka? Macam muka kau macam buruk je nak cuci muka. Code word Tak, macam kau macam lemah je. Kau haus Kau haus Cuci muka, Tadi cuci aku muka, cuci muka. Kau jom lah cuci muka. Kasih segar. Lepas tu kalau aku cuci muka. Di kawan kau cuci muka sahaja atau ikut kau? Pandai dia lah. Aku dah show example. Tadi aku buat sendiri. Lepas tu aku show example, aku dapat second round. Alamak sis. Aku Rosak lah. Yang primary school, belum secondary school. yang primary school, kau tahu yang botol ais aku bawa tu kan. belum selalu. habis. So tapi masalahnya ni, aku bawa botol ni. Nanti kawan-kawan Melayu aku semua ada two types. Nombor satu, the one type is idea best lah. Besok dia pun bawa. Okay. Another group is kau tak puasa. Terus dia Wah kena final rabak. Yang tu tak puasa dia bawa air. Cakap, no, this untuk ini. I had to explain. Cakap, kau tunjuk aku tak minum. Tak Tapi minum lah. botol tu you simpan dalam beg kan, dia melt kan. Basah beg. Buat sheet you semua textbook tak basah. Dia wrap dengan towel lah. You rasa I kisah? Betul. The priority is the bottle. Dah puasa. Priority is the cool head. Yeah, I wrap dengan tuala lagi. I wrap dengan tuala. Interesting. Jadi tuala dia lembab-lembab sejuk. Tapi you tak boleh nak salahkan Kau kawan bawa- you tau. Kau buat tuala macam good morning punya tuala. Tuala apek. Tuala apa? Serius just to go to school every day, just to do that. Yes. Ya. Time bulan puasa. Sebab tu So it's a puasa special lah. Yeah. So when it's puasa only, you must have the towel there every With the ice. Jadi dia sejuk. single day. CCA days. Okay, faham. Yeah. Nakkan hujan. kalau I kawan you pun, I will question like kenapa botol tak boleh pakai tap water dekat toilet ke. Basah cuci muka, aku cakap. Kan senang. Kan senang basah juga. Kau pun basahkan kain. Free.
Tapi okay, this is our stories lah kan dulu tengah kecil-kecil. Tapi macam cakap kita kira kan kalau dah ada anak kan, nanti diorang start lah dengan kerena-kerena diorang kan. Kita dah makan garam dulu apa. We already know what. Sometimes maybe they macam no lah. Exactly. I'm facing it now. Serius ah? Siapa? No lah, these two lah yang tengah try out puasa ni kan. The first two. So whenever they give me hints of trying to like macam goreng bapak aku, then I'll be like, I know. Don't explain, okay? Ayah pernah buat lah Dalam dulu. hati macam oh yeah, like a week. Huh? A week? Just now you don't know what you do. Suddenly now somebody just like that, you weak And this one happen apa tau? Pukul 5 pagi 5 malam aku tengah 5 malam. 5 malam? petang aku tengah goreng telur ayam. Dia tak boleh tahan bau. Oh mami. Untuk goreng untuk isteri kecil. Tiba-tiba jadi prawn. Oh, stomach. Oh my stomach so big. I cakap korang ni. I cannot tahan. I mean, that's how our parents see us last time, right? Now I'm looking at my own kids like that. Aduh, tapi kadang cute juga lah tengok. Memang Tapi tu dia dah. tak go behind our back and pergi makan. Ya. Tengok lah. Dia tak macam aku makan keropok dalam cupboard. Nenek macam-macam kau. Kau Serius. makan apa keropok dalam kabel? Aku Macam dengan mana you buat dalam cousin cupboard aku. tu? Okay, sabar dengar cerita. Okay. Dulu aku kecil. Kau Sal. Kau dulu montel. Nenek aku punya cupboard besar. Okay. Wah, dia nak kena justify ni. Okay. Betul, nenek aku punya cupboard. Okay, so Baiklah. aku primary school aku balik rumah nenek aku. Kan mak aku single mom kan. Okay. So dia pergi kerja. So aku balik rumah nenek aku sambil tunggu mak aku balik semua lah. Then aku tengok cousin aku. Okay. Tengok Umur berapa umur? Umur P1 P2 lah. Okay. Kau lapar? Cari ping. Pasal lunch time apa. Balik kan dulu balik sekolah Balik terus sekolah mesti nasi ada makan. panas-panas Ya, ada ya, ya. kan. Tu balik. Nasi, telur. Ge, kau lapar? Apa? Tak boleh lah puasa lah. Alamak. Aku jadi cousin kau. Tak boleh okay. nak. Kau tanya aku. Kau Farah kau lapar? Lapar lah. Tak payah makan lah. Jom lah. Tak boleh lah. Puasa lah. Nanti mak aku marah lah. Kau tahu nenek simpan keropok yang kat atas tu? Keropok yang besar. Yang favourite tu yang orange. Oh my god. Habis nenek, kau kena tanya aku, nenek nampak nanti macam mana? Apa yang tu nenek nampak macam mana? Okay, kau ikut aku. Kok kau? Okay. Aku pergi toilet, aku pergi dapur. Then after that, aku ambil tak tahu macam aku selit kan dalam baju ke apa kan. Macam, aku, okay, for the record, aku selalu main dekat dalam bilik nenek aku. Okay. So it's a normal thing for us to be inside that room. Okay, faham. Okay, Faham. Tu dah cover satu Tu kita masuk Terus ni dua senyap. Macam aku dengan cousin aku senyap. Tapi nenek aku tengah solat. Oh. Best time Dalam bilik tu sendiri. No, she solat Astaghfirullahaladzim. outside lah, somewhere lah. Faham. Nenek kata Then solat. after that, aku selalu buat jahat dengan dia time nenek aku solat. Oh, Sebab nenek kau tak ada Kau apa-apa. kau suka kacau nenek kau time solat. The solat window tu is the punya mischievous hour Bukan kacau nenek aku. Kau Sebab gila. nenek Aku tak boleh kalau buat apa-apa apa. kacau nenek aku kena bantai tu. Betul? Tak boleh. Arah Okay. nenek aku fierce tu. Habis lepas tu, ni dalam cakap, mana nak makan? Sini, cepat. Nenek baru start dulu dekat first. Zohor kan? Timer. Tak lah, kita Astaghfirullahaladzim. tahu lah roughly kan. Terus kau, mana? Aku buka cupboard. Masuk lah. Kita dah lanyak atas baju nenek. Cover baju. Cover baju lah. Cover takkan cover. Tak ada yang cover kitchen. Tak, dalam bilik. Okay, faham. Masuk. Lepas tu tutup. Lepas tu kita dah krik-krik macam tengok each other. Gelap. Krik-krik. Adalah kris yang macam pintu tu tengah-tengah kan. Lepas tu lampu masuk sikit kan. Baru boleh nampak kerupuk. Lepas tu duduk kat situ. Okay. Lepas tu macam nak start kan. Macam should I batal now? Like now? Is it now? So aku macam, habis dia macam dah tak boleh lah. Dia macam tak gelisah lah macam Dia guilty macam lah. dia macam guilty. Dia nak puasa tapi dia lapar. Habis dia Yelah. favourite keropok dengan aku. Yelah, Habis aku dah setan kat situ kan. Dah cocok-cocok kan. So aku macam Kia Pak buka tu yang tapau yang ketak tu. Cuma kan. Tu dia tengok aku. Dia macam aku macam cepat lah makan lah. Nanti nenek ni habis. Tak boleh. Tu macam lambat lah kau. Aku dah
go by genggam tau. Kau dah rabak, Aku dah Kau dah rabak. rabak. Pasal kau tahu macam kau bila kau lapar, kau first mouth of makan tu terus Itu buka nikmat selera tu, kau kan. nikmat, So nikmat. macam masuk tu aku. Aku makan kan, makan dah bertabur duk. Tu keropok dekat baju ni. Tapi cousin aku dah macam okey lah. So bila dah nak keluar tu, aku nak simpan balik tu balang tu before dia Habis solat. Ni yang kau put time raya punya tu apa-apa lah. Kau super Raya. ring. Raya. Raya. Betul. Yang macam fingers dulu lah. Yang warna-warna tu, okay. Habis lepas tu Singlong lah. Singkong. Singkong. lepas tu Okay, tak apa. aku just macam cepat. Terus semua plan dah swee tau. Pasal aku cakap, okay aku simpan ni. Kau pergi bersih-bersihkan tu baju nenek ah. Lepas tu dia dah anu kan. So dah ni lah tak cuy apa tak tangkap lah. Okay. Kali yang buat giveaway apa tau? Bibi. Ada. Oh. Kau ni pun. Dia nenek aku. Dia macam suspek lah. Asal ada bau-bau kan. Macam tak sempat minum air pun. Tak boleh nak komo Kering pun. tekak, Kering lah pergi toilet. Habis Orang-orang semua. lepas tu kau sini. Habis. Ni apa ni? Tu dia ambil dia. Nasib baik nenek. Lepas tu dia pergi check balang tu dah setengah. Nasib baik nenek you tak macam ni. Cek tu. Apa ni? Rasa. Itulah kisah dia. Dua punya cucu ni. Betul. Aku ni nakal. Yep. Pasal mak aku nak jaga aku dulu pun agaknya stres. Aku sampai nangis lah. Nangis pasal puasa. Macam waktu-waktu yang tak boleh tahan tu pukul 5 mak dah start masak. Sibuk duduk kitchen. Sibuk. Mak kecil. Mak cakap pergi tengok ketuk-ketuk Ramadan. What's the difference? Siapa Sheila Which one Rosli? is Sheila Rosli. Which one is worse? Kau tengok orang masak makan ke kau pergi bau tak makan? boleh bau apa. Dia double trouble tu. Kau tengok orang masak makan. Tapi bau. Lepas tu bau masakan lagi. Live 4D. live. 4D. Mak aku cakap Mau pergilah rabak. duduk tempat lain. Yang kau duduk kat dapur ni buat apa. Aku duduk. I literally sat on the floor. Dan aku tengok, aku nangis. Pasal kau nak makan. Lapar. Because I'm a Foodie Emotional. boy buntal tau. Kuat makan lah. Lepas tu tanya aku buat cover. Asam pedas semua bahasa hirup tau at that age tau. Aku hirup asam pedas. kecil-kecil dah pandai hirup, makan, dah gigi hirup, makan ulam semua. Tapi you pernah meracau tak? Meracau tak lah. Tak pagi tu I lah. puasa sampai meracau lah. Dia ni banyak Ini banyak lah. Pasal Aku rasa Busy, banyak. dah lah duduk cupboard. Kenapa kau sampai meracau ni? Aku rasa sugar aku dah terlalu low. Terus aku dah start noneng lah. So, aku dah okay. Ni Umur macam berapa? Ni sama. Dekat sama, rumah ni okay. primary 1, primary 2 juga. Pasal primary 3 aku dah pindah rumah lain. Bishan. Ni mana ni? Lepas tu aku dah start dah macam dah lembik. Lepas tu nenek aku orang tua macam kau tengok aku lembik. Dah pergi tidur. Tidur saya tak tidur. penting lah. Tu aku macam dah tak boleh tidur. Aku dah start sweating tau. Kau sweat. Apa aku dah macam ni tak boleh ni. Aku dah baring. Pasal aku macam dah macam gelisah. You know, kalau aku lah, because aku punya blood sugar level kan, even as now baseline aku punya baseline is low. So kalau aku dah start meracau means is really low. Dah nampak. Aku dah pucat, bibir aku dah Dah putih. biru lah. Oh. Tapi orang tua kasih sayang intan payung hati aku ni, dia bukannya nak kasih aku batal puasa. Okay. Pasal dah konam. Dah dekat sangat. lagi satu jam. Wasted kan. Tapi aku dah nak setengah mampus geng. Aku dah macam ulat kepanasan. Cacing kepanasan dekat tilam on the floor. Cacing kesejukan. Aku punya finger dah cold and numb tau. Sampai dah numb lah duk. Numb. Habis aku macam aku dah macam start pekik-pekik macam Aku dah habis nenek aku kena rasuk. Dia dah astaghfirullah, auzubillah minasyaitanirrajim. Dia dah gosok-gosok kepala aku duk. Dia dah macam kepala aku dekat dia punya kaki. Dia bersila kan. So aku baring kat kaki dia kan. Lepas tu dia dah ambil macam minyak angin, minyak atar, minyak semua minyak dah ambil. Lepas tu dia dah tintinnya kat hidung aku. Dah sudah dah. Mengucap. Astaghfirullah, auzubillah minasyaitanirrajim. Nenek nak eat food. I need drink. Dia just macam Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Aku terus baik. Tapi and it went on. Betul-betul aku boleh tahan aku punya meracau. Because aku sampai pekik-pekik. Because I felt to the point of pain. Macam dah nak Macam kuan lah. dah lemah. Lepas tu tak tahu macam mana ada extra energy to scream. Start screaming. Because nenek aku tak faham. So aku macam tak boleh. Macam meracau. Astaghfirullah. Lagi aku tak boleh. Lagi tu dia lawan aku dengan dia punya ni kan. Rabak. Lepas tu ada pula KFC kat meja.
Alamak. So dia ingatkan aku macam bedek. I don't know if she thought that I was bedek Tapi time you meracau tu mata you kat KFC ke? Tak lah, tak. Ataupun pinky finger kat atas. Branches of Hope is a community initiative by MCAS Darul Arkam where we supported children of converts and children from the underprivileged families, where we fulfill the wishes of the children. Muhammadiyah is one of our partner for Branches of Hope. To see their face light up, it's like a dream comes true. Whatever that they wish for actually is right in front of them. Last year, one of our boys requested for a guitar, and the guitar is still with him up till now. This year, really look forward that our children's wishes will come true again. This year, inshallah. If you are interested to fulfill the wishes of the children, you can come down to Darul Arkam and pick any leaves here, write down your particular, scan the QR code to make the payment. Once done, you can drop the leaves in the box. So if you like to know more about Branches of Hope, you can visit our webpage mcas.sg/boh, where you can also make a donation there. Thank you. Assalamualaikum. I could remember the pain lah. If you ask me, I could remember the pain lah. Tapi tu betul kau puasa lah. Betul aku puasa. Betul lah. Aku tak makan dalam kabut. Ujian. Pukul 6 saya wasted Eh, salah. Aku tak mati. Salah, wasted. Sampai hati ke kau buat anak kau macam tu? Anak kau dah golek-golek gitu dah muka dah biru semua. Sabar. Lagi 20 minit. 20 minit. Baca ayat rukiah tu. Tapi dia ingatkan aku kena rasuk. Ya Allah. That was the orang tua lama uneducatednya lah. Aku rasa kan macam the lack Kalau of kalau knowledge. let's say adapt kau batal puasa. Tak lah, tunggu azan juga. Oh, gitu sampai azan. Sampai azan. Allah. But by the time aku nak makan something or minum something, aku dah nak muntah. Dah masuk Because angin it's dah. like the nausea, the hypo, then aku nak nausea kan, nak starry vision aku dah starry tau. Oh, shit. Habis sampai nak macam anything goes in, straight away want to come out. It took a long while lah before I could start eating. Maybe like 1.5 hour gitu lah. It felt that long lah. Maybe dah isyak baru aku boleh makan. Wow. Ya, Okay. rabak. I mean, pasal Sekarang aku ketawa lah. Dulu aku macam But the best puasa for us kids is during holiday Holiday? Holiday month. Holiday month. Month. Oh maksudnya tak ada school sekolah. holiday lah. School June holiday. School holiday. Betul. Best ke? Best. To me the days feel long lah. No, malam hidup. Malam, I mean, ya. Boleh kira lambat lah. Malam best. Siang Oh. hari tidur. I think we have experience. Kau asal mata? Macam Entah. irritated lah. Timbil. Alamak, sama bro. Merah sih. Kau nak masuk toilet tak? Masuk kamar. Kalau macam ini boleh batal puasa tak? Tak tahu lah. Boleh cuci muka. Allahu Akbar, jauhilah. Tak apa biar. Ni menunjukkan saya tengah bertungkus lumus bekerja. Jihad lah. Masya Allah. Tadi nak cakap apa? Naikkanlah darjat dia. Masya Allah. InsyaAllah. Amin. Yeah, so tadi aku cakap, we gone through, okay lah, kita dah dalam kita punya 30-an lah kan. So we have gone through all the different phases of puasa. Daripada puasa puasa dengan Time raya Puasa time primary raya, tak school. boleh. primary school, secondary NS. school, puasa NS, puasa. Jangan NS. Oh. Biarlah dalam NS. Stage You dia lah. squad gemuk. Oh tak puasa lah ni. Kuat gemuk. Biar- Biar sikit no. Puasa dalam NS biar kat situ means you tak puasa lah. Macam mana pun? I tak, bukan kat dalam camp. I kat division. Aku dah keluar. Aku masih dalam camp. Oh, Macam mana? dalam Silakan. camp. dahsyat tu. Water parade lah. Yes. Okay, number one, time aku punya NS is dekat home team lah. Kita sama kan? Sama, betul. So, makanan dia pun sama kan. Ayam beribu sos. Ayam tak, aku ni ayam pucat. Ayam pucat Pasal tapi dia tim sos. gemuk. Ada sos, betul. Ada sos. Sos dia is Masih aku tim gemuk. Tak lah. Jangan, tu shaming husband Sayang, tu. so untuk sahur kita was if I can remember, because it's been more than 10 years already. Sahur dia is selalunya macam Nasi ada? ada nasi? Nasi. Tak apa, sesungguhnya kita Tapi sedang 4.30 kan? berpuasa. Was it 4:30 that you have to eat? 4:35 gitu. Yeah. So and makanan time kita tu memang tak sedap. Memang. Memang tak sedap. So and then you have to wake up so early in the morning to go to walk all the way to the canteen, to the mess hall to eat food that's not nice. Untuk And then kau sahur. patah untuk sahur, and then kau patah balik Kat water HTA, parade. HTA. So that point of time nasibnya is aku dah bukan apa yang squad biasa. Kita dah NPC punya squad. Oh Which is ya, the okay, JNF dah sekarang. post out punya Dah squad post lah. out. So I extended training another 2-3 months. So dah okay, dah tak jaga sangat. Tapi
tetap kita kena scan. Correct. Yeah. So Scan apa? scan kita punya card IC to lah. mark that we went to eat. Oh. Yeah. So yang geng aku, kita ada, we will go once in a while, kita pergi just to makan. Kalau tak, kita dah boleh bawa masuk instant noodle. Oh ya, by then dah boleh Wah. masuk. Okay lah, silver lining lah. Yeah, so tapi in terms of makanan wise, tak ada protein lah. Kau makan instant noodle apa? Tak ada, kalau macam kau makan, lepas tu kau siang hari kau kena exercise semua macam mana? Kita tidur. Lunch time you tidur. Tidur kat lantai. Korang kira macam tengah duduk bersila tu tersungguk-sungguk. Banyak kali. Banyak kali. Tak puasa pun banyak kali. Betul-betul. Ya, apalagi puasa kan. Betul. Yeah, but dia punya sahur was the one yang buat aku I find that it was a challenge untuk aku. Pasal you have to march. You have to march all the way to the mess hall, march all the way back early in the morning. Then aku kena water parade. So on days yang kita tak nak makan, kalau kita, we will ask the previous squad, makanan apa ni? Oh, just to get a sense lah. Gini, sop dengan mihun sop dengan tauge gini-gini. Apa sia? Maggi. Lepas tu, but then there will always be the goody two shoes yang akan Pergilah. So kita pass kat dia, kita Dia dekat dekat. scan. Tolonglah. Oh, kalau kau tak pergi, salah Salah lah. Nanti mana you pergi? Yeah. You MIA Ada pun. counted for. You need to scan. Habis buka the same thing. Buka whatever Makanan the non-Muslims eat, kita pun makan. Yeah. So The non-most import I mean semua is Semua halal halal. lah. Semua halal. Oh, it's all halal. yeah, Mestilah. Yeah. Oh, Mana betul ada? tak, Mak? Ya, dia tak ada separate. Only army je ada separate. For me, time I dekat airport police tu, I tengah patrol tu. Bulan puasa is the best lah. Because bulan puasa kalau kerja tu, tak tahu kalau bangun orang stand so far away lah. Saya busuk kan mulut. Mulut busuk. Kan kata bos surga. Give me your IC. Oh, Oh, tu no, nanti. Tak lah. bau kong. tak boleh. Aku boleh percaya juga. No, but I'm blessed because my working environment is aircon lah. Airport apa? Oh, yeah, alhamdulillah. So tak challenging sangat. So dia busuk sejuk. Macam abang-abang kat luar sana. Musuh-musuh Yeah, sejuk. tapi but when it comes to as a police officer, aku kan office hours. Yeah. Plain clothes kan. Nasib lah. Oh, plain clothes So aku So kau boleh always- macam beli bazar ni makanan. Aku pergi bazar. Every day aku pergi bazar. Bestnya. Every time tu lah. Pasal lunch time tak pergi. Lunch time kita buat kerja. So we will So end your 1 hour lunch early. is okay. We end 1 hour early. Claim hours kat ujung lah. Yes. So gitu. we work through the lunch. So dah habis tu, then after that pergi bazar. Okay, kita pergi bazar. Kadang-kadang kalau aku punya supervisor nak dia Kira. baik hati macam okay, kita habis pukul 3. 3? Follow me, we go Woodlands. Wah. Bazar. Bazar. Oh. Speaking of Woodlands kan, I nak try jongkong dia. Okay, Jongkong nanti tak tu. boleh Nanti ah. tu. Jongkong. Jongkong. Kuih jongkong yang, Yang dalam bakar punya. daun. No. Tak. daun Daun Dia dia kuih macam basah, dia kuih basah. dia macam ada bukan. kuah-kuah gitu. Oh yes, I know. Gula Melaka. The Hijau, actual hijau. daun. Ya, Dia bukan daun. container punya. Bukan. Nah, ya, the daun one, not the container Dia one. daun, dia wrap, nanti dia pakai Aku timun. tengok kawan aku punya IG story. Dia on a jongkong han. Oh no, jong. Lepas tu dia dah try ni. Lepas tu cakap Woodlands mesti the best. Jongkong aku selalu makan is jongkong Cik Enon. Cik Nan Tu siapa? dalam tab. Dalam tab, bisa tab punya. Tak, ni yang daunnya. So, aku nak try yang daun. Daunnya. Authentic. Ni ada jongkong durian all. I don't know from where, but Aku tak makan durian tapi sounds good, right? Yeah. Dah okay. pukul berapa? Nanti. Pukul berapa? Sabar-sabar. Continue dulu. Okay. Okay, maybe korang pernah tak pergi overseas untuk puasa ataupun raya? Asal ke tahu? Overseas raya. Puasa. Puasa. Overseas raya, yes. Kita balik Melaka. you Oh punya yes, there's kampung. once. Oh, balik kau ada kampung ke Melaka? Oh yes. Dia orang Melaka. Melaka. N9. N9 Oh, lah. kampung Jogja tak ada? N9 lagi Negeri Negeri 9. Sembilan. N9. Ya, so it was meriah because we played mercun. Meriah lain macam Malaysia Ui, lain macam. lain. Serius. Oh, puasa lain macam. Puasa raya Oh, lain. yeah. The vibe is different. Sister. Ya, masya-Allah ada lain. Aku pergi puasa-puasa aku pergi Mana? Filipin. Filipin. Tapi musafir kan? Dia tak puasa. Engkau Musafir Musafir. 3 hari je. 3 hari lah. Dah pergi 3 hari je. Hari keempat dia balik. Tak, aku tak, claim lah 3 hari. Tu tak Okay. Faham. Macam-macam perangai. Jangan ask any Dah takut dah. Don't ask me anymore A Faster fasting question. tongue cannot tell lies. Yeah, that's why I say don't ask me anymore things. Yeah. Tapi kalau kau tanya aku kan, if I want to go to any places untuk puasa, like to see the suasana macam mana, raya macam mana kan, aku nak pergi Afrika. Oh, Afrika kau nak ni sembelih live
Kenapa Afrika apa ni? I heard people say they want to go Australia for puasa selalu because it's shorter. interesting. Sabar kasi dia Afrika Yeah, dulu. but for her, why? Dia macam bukan specifically Afrika lah, tapi macam tempat-tempat macam gitu. Africa is a continent. Cik Okay. okay. Masih. Betul. Masih lah. Kau Macam So you want to go third world country lah basically. third world country. Oh. Kenapa? Sebab aku just curious tengok diorang makan apa actually. I see. Fufu. Lepas Tak tu, habis aku macam dengar je ni. lepas tu diorang solat, diorang punya lagu lain. Yeah. Oh, yeah. Oh, there was once aku tengah I think the timing In the name of Allah. Wait, relax. Sorry. Ya Allah. Excited. Wakanda. Oh Akbar. Astaghfirullahaladzim. In the name. Okay, but I want to know what song is that, by the way. Okay, so continue. Allah it is was on sufficient TikTok. for us. It was on TikTok. Sorry. Hold back your horses, please. It was on TikTok. Dia tengah tarawih. Okay. And it's Africans. Okay. Tengah buat tarawih. So the imam was in front baca. So dia punya lingkup semua lain. Everything. Everything is different. But dia punya bacaan pun ada lain sikit. Telur Pasal lah. They call it apa? Kiraat. Kiraat dia beza sikit. Yeah. So dia macam what do you call it? Ya, lain lah. Lain lah Nanti kita kalau buat salah pula. Dialect. That's the word. Jangan Mat. Jangan Kiraat buat dia lain, dialect lain. So it was very nice to hear. Oh. Time ni aku tengok it was already when time untuk aku tidur. So I think dorang punya tarawih lah. So aku tengok gini macam this is amazing man. How different groups of Muslims Around the world But that's practice the Ramadan. thing. That's why aku nak macam kalau boleh lah macam realistically aku rasa tak boleh lah. Tapi kalau boleh aku nak macam this year pergi China, next year pergi India, You next year never pergi know. That could be Afrika, Yeah. next year begitu. Jadi But aku nak tengok macam all the Muslims around the world the macam mana ultimate- it is like really their dekat dalam tradition country lah, tu. their tradition, culture and semua. everything. At least for a few days lah. Yeah, not the whole month lah. Ya lah. Yalah, correct lah. Yeah. Macam auntie dia pergi Australia. Ya. Tu usually- Australia puasa. macam mana? Puasa mate. Yeah. Puasa. Bismillah. What? Every day is a good day, you know. Apa benda? Alhamdulillah mate. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iftar. My place, your place. Tiba jadi Arab. Itu dah. Masya-Allah. Itu kat Dubai. No, the thing that I always hear, not my makcik say lah, but generally orang cakap pergi Australia days are best shorter. pasal the days are shorter. No, especially in Winter. winter. Winter lah, winter. So Habis dia diorang orang buka puasa pukul berapa? Pukul empat. Pukul 4. Pukul 4. 3 lebih dah masak. Sahur pukul 4 dah. Oh, sama lah. tak, 3. 3 ke 2 They are nice their morning start very late. Late. Pasal winter kan. So it Oh, gets so their darker. days are short, Very right? short. So dia Yeah. puasa 8 jam je. Yeah. Kan? Oh. Dorang winter. So maybe 7, 8 Eh, AM but- baru sahur lah. But if you say travel for puasa, right, aku nak pergi yang country aku nampak recently. Dia puasa, dia buka puasa and sahur within 1 hour. Oh, It's ya, a Scandinavian ya. country. Iceland. Apa? Greenland. Iceland. Greenland. Greenland. Iceland. Interesting. 1 hour. Kau The nak kau sun- nak baduk buffet tak 1 hour? And the sun don't set. Yes. Ya, so Yeah. how they adalah. Macam mana diorang The masuk? sun Macam- ada it dips. So the moment it dips kau buka puasa. Yes. Naik balik kau berhenti. Dan naik. Yeah. Tapi kau puasa 23 hours lah. Yes. Yeah. Kurus lah. Omet ni betul-betul omet. Dah lah sejuk kan. Uh-oh. Dah lah sejuk. Habis kau kena macam tak boleh tahan. I find it so interesting. Interesting, right? It's very interesting. 1 hour. Kau nak mana kau nak terawih, mana kau nak makan, Dia macam mana kau gini. nak sahur. Terawih Express. Lop. Piring aku ada 2. Kalau aku lah piring 2. Ini buka puasa ni sahur Ni, Okay. gitu. Lepas tu buka Allah. Oi, muntah lah. Boleh dong. Apa yang viral tu kat Indonesia tu kan. Correct, sorry. Yeah. Jangan ikut. Forgive us. Salah. Kena ada Eh, dia puasa punya- kan? Puasa. Istighfar. But honestly, 1 hour is amazing. When I hear that, macam mana tu? But I feel Iceland is sorry. Iceland is really one of my bucket list. yeah. Kan? But I feel that dorang probably solat tarawih tu is in a way sunnah, Yalah. but at the same time also they are excused from it Maybe because yeah, they don't yeah, have yeah. Don't know lah. time to. We don't Maybe, know. Kefatwaan Iceland lah. But they have nights, right? Kalau tak nak tengok Northern Lights. Huh? I mean out of maybe a certain period lah. Maybe like yeah, winter yeah. time ke But kalau puasa dorang summer is time ke. tak ada matahari. Tak ada matahari. tak ada matahari, tak ada puasa. malam. Gelap terus dunia aku. Makan terus. Melantak terus. Maybe it's a blessing No, they have polar nights. You know those macam faham. Arctic countries kan. Diorang have like polar nights where it's night all the time. Yeah. So kalau Ramadan falls on that month, Nah, I mean they take the lightest night lah.
Macam malam yang paling terang lah. Itulah Tu lampu waktunya. duk. Semua gelap. Oh, it's time to It's fasting time. lampu ni kau ambil kau anu kat atas. Oh, okay, now time to puasa. Allah alam Tak tahu. Tak tahu Ajak I don't know. main No, I never play the religion. I play the light. Okay. Kita last question Last, lah. okay, last. We're having so much Nak fun, tahu. right? Berbual pasal raya ni. Raya ke puasa? Kita dah pergi raya. Dah pergi belum? raya. Okay, dah dah pergi kira. raya dah. Okay. Dah takbir. Favorite lagu raya apa? Kau tahu aku punya favorite apa? Apa? Silakan Farah. Dia macam dia tak Okay, sedih ke tak sedih? no, dia macam Oh, upbeat. dia upbeat. Dia macam You mean of all time Yeah. Favorite of all time? It's not one of those top yang selalu akan main Oh, kat radio okay. tapi bila it comes on aku macam This is my jam. yes, Gitu. it's a lagu. Nak aku nyanyi ke? Boleh. Silakan Kau lah. suara Silakan. mahal apa? Is this- Mari bismillah. Kalau kau tahu lagu ni aku Kita cuba. sambung Kalau tahu Okay. semua sambung. Okay, kalau tahu sama sambung. Ready? Kuduskanlah kemaafan, Wow. tuluskanlah keampunan di hari mulia ini, sucikan diri Mana beza? Senyap. di langit, Oh, di langit. dan di bumi. Gitu. Apa title tu? Nazam Nazam Lebaran. Lebaran. Nazam Lebaran. Oh, Nazam Lebaran is your favourite Oh, very Nazam dia tak banyak orangnya choice tau Dia actually. macam underrated sikit. Correct, dia underdogs. Best. Aku punya is yang Kena nyanyi Aku kena nyanyi. nyanyi. Yes, kena nyanyi. Cepat, lagu apa? What's your Adi favourite song? langit. Adi bumi. Aku punya is for me I love it so much because it's a core memory of me and my siblings. Oh. Okay. Growing up. So dia spicy sial. Nyanyi je, tak apa. Dulu lah. It's all just us. Tuntang ulang kailah ela nenek rambut putih datuk janggut merah emak jangan melete bapak jangan marah jangan masuk kolong kolong You yang masuk campur. pasal kenapa hari ini hari raya Dia hype lah. macam Orang itu semua hype Okay, sila Fahan. You lah. Fahan. Tak nak. Aku rasa macam kau sedih sebab Aku kau memang- mengenangkan No, aku memang emotional person pun. Gitu. Tu, you punya. Tak boleh, saya tak nyanyi lagu tu. Oh, so bias ni tak Tak. favourite. Actually tu favourite. serius. Tu kan. Tapi tu favourite kalau wife nyanyi lah. Habis dah. Boleh. Dia janjikan sikit dia. You punya Oh, gigi. to be fair. Apa? Gigi simpan sikit yang tadi tu. Kembang kan suami sekali-sekala puji. Masya Allah, tabarakallah. Pegang mic nyanyi. Sayu hati ini makin sayu. tu lagu favourite kau Ya. lagu favourite kau Lagu favourite kau. Oh, Apa tu lagu aku favourite dia? Aku tak ada favourite sangat. Aku okay to sing along with everyone. Tapi aku suka Siti je yang last year lah. Yang last year. Masih ada sih. Lagu baru Lagu dia. Asal Aku switch. pula lupa. Knowing. macam mana lagu favourite kalau aku tak ingat Ha. Tak, aku suka macam suka faham. Lagu Raya City baru. Raya nak ke mana? Oh, dia tak dapat dia punya paraphrasing dia. Aku yang kau tahu kat tepi kena. Faham. Hai selamat Lagu last year Tak tahu. Last year. Okay, tu aku suka. Nanti boleh Alah, try. alah. Nanti boleh try. Macam semua Siti Ya, Siti Aku has seorang good. je. Good But raya the songs. thing is, sampai sekarang aku tak tahu siapa yang nyanyi lagu favourite aku. Tu. Ha. Anwar Zain lah. Anwar Zain lah. I think so. Anwar Zain? Time dia kecil lah. Tu tahulah. Time dia tengah ngomong mulut lah. Allah. Baiklah guys. Alhamdulillah. Terima kasih Episod tahan ni- aku episod ni. Maaf lah. Ini Nurul punya episod. Ya. Sorry. Aku minta maaf banyak-banyak kalau aku terus cakap apa-apa salah yang Faham. memalukan diri Yang sendiri. mengaibkan diri sendiri. Aku tak berniat. Okay. Terima kasih ya InsyaAllah, Kongsi Facai. Kongsi Fashad. Episod ni akan keluar I think the week before Raya. Wow. So Alhamdulillah maybe we take this opportunity also lah to untuk korang, you know,
Yes, silakan. Ucapan untuk insiders kita. Terima kasih. Of course, Hari Raya kan kita bermaaf-maafan selama mana kita buat konten dengan Farah dan juga Yanto. Mana yang kita punya pandangan ni kadang macam kasar, syok sendiri, bias. Banyak kan, kita ni berbual kadang tak perasan. Kita ni very emotional creatures. Tapi Jadi, kita very passionate about it. Betul. Yang pentingnya kita tak ada niat nak mengguriskan siapa-siapa lah dalam mengelolakan konten. Guys, come on. So dengan rendah diri lah kita minta ampunan maaf. Kami minta ampunan maaf sepanjang apa yang kita dah buat ni dengan dorang OI. Pillow fight lah. Ya, pillow fight. Dan semoga raya ini mendatangkan banyak keberkahan dan juga amal ibadah korang semua diterima, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah, amin. Terima kasih Farhan dan Nurul. Terima kasih. Always a fun time. Jangan lupa ya, korang boleh bayar zakat korang. Yes. Zakat harta boleh dapat teapot, Tapestry of Faith, MCAS punya. Okay. Tapi not only zakat harta korang boleh bayar dekat situ. Background music jangan stop. Okay, kalau zakat harta bukan saja zakat harta, zakat-zakat lain pun boleh. Betul. Tapi kalau korang bayar zakat harta Dapat ni lah. First come, first serve. Limited sources. MCAS tu apa? MCAS tu apa? Muslims Convert Association of Singapore. Yes. So Darul Arkam. At the same time also jangan lupa we mentioned at the start of episode Bridges of Hope. Bridges of Hope. For we support all these children fulfill their wishes and their wish list. So when your zakat not only just for zakat biasa, but also we can assist these children and give them a sense of hope. Beautiful. So that's all we have for you today. Until we see you guys next episode. Assalamualaikum. Ayah bunda. Kenapa macam banyak-banyak lagu ni? We've come to the end of another episode of Outside In. If you like what you hear, please follow us on our social. TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Okay, follow my friends and family members so that they can benefit from this episode, insyaAllah. Selamat berbuka nanti. Dan yes, we'll see you again, insyaAllah. Bye-bye. I love you. Bye-bye. You cun siapa? Dia cuma Tarik balik, cium. Tarik balik. Tarik balik.